Berita tergempak pada hari ini, harga emas turun sebanyak RM20 untuk 1 gram. Semalam RM634, hari ini RM614 saja untuk 1 gram. Jadi ini adalah peluang untuk kita tambah simpanan emas kita. Penabung emas yang tega ni tuan-puan, harga emas naik dia senyum, harga emas turun pun dia senyum. Sebab apa harga emas naik dia senyum? Sebab mereka faham nilai simpanan emas mereka semakin bertambah disebabkan harga emas yang naik. Tapi bila harga emas turun, mereka senyum juga sebab mereka boleh beli aset yang mahal dengan harga yang lebih murah. Jadi sebab itulah bila harga emas turun sekarang ni, penabung-penabung emas yang tega, mereka akan tambah simpanan emas dengan lebih banyak daripada kebiasaan. Kalau biasanya mereka simpan 1 gram untuk 1 bulan, tapi bila harga emas turun sekarang ni, mereka akan tambah lebih banyak daripada kebiasaan. Mereka akan tambah 5 gram, 10 gram dalam akaun emas gap mereka. Ini saya ucapkan kepada tuan-puan yang dah tambah simpanan emas sebelum berakhirnya tahun 2025 ini. Semoga target simpanan emas tuan-puan tercapai untuk tahun ini. Untuk tuan-puan yang belum lagi bermula, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya macam mana kita nak menabung emas 999 emas fizikal melalui akaun emas Gap Public Gold, yang mana kita boleh bermula serendah RM100 dan ke atas. RM100 kita akan dapat dalam sekitar 0.16 gram emas. Okey, follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.